amalan hak Tuhan kasih sekali. Dia tanya. Ya Allah, amalan gapo hak Tuhan kasih sekali? Amalan apa? Ayyul amali ahabbu ila Allah Ta'ala. Yang manakah amalan terlebih kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuhan kasih amalan gapo gak ya Rasulullah? Maka Nabi pun bila Abdullah ibnu Mas'ud tanya, dia pun qala bersabda. Nabi pun jawab, as-salatu ala waqtiha. Hak Tuhan kasih sekali amalan di antara amalan-amalan semua tu. Iaitu Nabi kata seorang semaya di dalam waktu. Seorang semaya dalam waktu. Yang ni jaga semaya jangan tubik luar waktu. Semayalah dalam waktu. Jangan kata orang semaya asal 2 rakaat. Baru lepas tahiyat awal naik rakaat yang ketiga ke bangori. Tu. Kaki seputung duduk dalam asar, kaki seputung duduk dalam ngorek. Aku panggil tak usir lagu tu, tak perlu. Nak duduk dalam waktu dia. Jangan duduk lok dengan siapa tubik waktu. Bila tubik waktu, kena qadha. Waktu tu tak kena. Hak tu kena semaya di dalam waktu. Tu. Nah, bini kata bila lagi wang gelak gelemak dah. Allah dah mek berdapat 4 rakaat yang aku caku ustaz. Duk ustaz pula. Bini kata lah, wang mengkuk mana namanya bila tak kira bangor dik wang tu. Allah, mek mengkuk wak karik lah. Betul-betul kalau geng dengan dia. Dah. Tu lelaki pula duk tangguh dah. Khabar-khabar bunyi Allahu akbar, Allahu akbar. Aku kata dah. Ni nak ayat tu Allah panggil duk kerat. Tak molek. Tak comel. Tak comel. Naknya Tuhan kata, Nabi kata amalan yang terlebih Allah Taala kasih sekali ialah semaya di dalam waktu dia. Ada setengah ulama di tafsir hadis ni bukan gitu. Bukan semaya dalam waktu. Dia kata semaya di awal waktu. Tu hak Tuhan kena sekali. Semaya di awal waktu. Sebab tu tak boleh tangguh-tangguh. Sekadar kata sudah best semaya sunat 2 rakaat, apa mak? Tu panggil awal waktu. Tu. Kalau nak semaya sunat, kata semaya sunat, semaya dah. Pasal apa tu? Pasal semaya awal waktu ni dia selamat. Dia selamat. Apa selamat? Yang ni takdirnya marinya sakit lepas pada tu, lepas dah kita buat dah. Ni duk kerak akhir dah. Nyegai mari dia mata belalak uti mata, lagi sakit lah. Ambulan mari dah kuek cucun. Naratiwa racana karin. Belalak uti mata pegepak kalkat lagi gonggoing. Kalau semaya dah tak ada gapo, mati pun tak ada gapo dah. Kalau mati lepas dah. Ni dah duk kerak. Gi mati satu waktu tu. Kerana mung taksi, kerana mung tak segera ke semaya.